Dalam banyak-banyak berita yang aku baca tahun ni, ini mungkin berita paling memalukan. Okay, kau tengok ni Banglo Pesta Gay diserbu di Kelantan. Okey, tengok ni. Penggerebekan mengejutkan terjadi di kawasan Chowkit, Malaysia ketika polisi Kuala Lumpur menahan lebih dari 200 orang di sebuah klub kesehatan yang diduga dijadikan lokasi aktivitas yang terlarang. Aktivitas ya yang seperti itulah gitu ya. Operasi gabungan bersama Jawi dan DBKL itu merupakan hasil pemantauan selama 2 minggu. Menargetkan sebuah bangunan 2 lantai yang aktif beroperasi setiap sore hingga malam. Jadi Jawi itu kalau di Indonesia ibaratnya apa ya? Kementerian Agama teman-teman. Dan DBKL itu Dewan Kota Kuala Lumpur. Dan para pengunjungnya datang dari berbagai profesi teman-teman. Kepanikan sempat terjadi saat beberapa orang mencoba melarikan diri, namun semuanya berhasil diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di IPD Dang Wangi. Simak videonya. Dalam banyak-banyak berita yang aku baca tahun ni, ini mungkin berita paling memalukan dekat negara Malaysia sekarang. Bagi aku mungkin lagi memalukan daripada isu FAM dan juga pemain warisan. Yang mana baru-baru ni 201 orang telah pun ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan songsang, kegiatan luar tabi'i. Kalau korang tak tahu apa, ni video ni, gambar semua lelaki tengah pakai tuala je, tak pakai baju, tak pakai seluar, tak pakai apa. Diorang terlibat dalam kegiatan songsang. Senang cerita, kita cakap teruslah, diorang ni semua gay. Diorang ni semua suka lelaki sama jenis. Okey, memang memalukan guys, memang memalukan. Aku sampai nak kena tutup spek aku, tapi kita buka lah bagi nampak. Alright, so jom kita sembang pasal isu ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten macam ni boleh tekan butang follow kat sini dan tekan. So, dia punya modus operandinya, tempat ni dia macam konon-kononnya pusat spa lah kan. Okay, ada tempat urut, tiba-tiba ada jacuzzi, lepas tu ada bilik-bilik yang menghairankan, and then dibuka pada pukul 5 petang sampai 11 malam. So, ramailah lelaki-lelaki yang berperangai songsang yang pergi ke sini. Dan dengar cerita, tempat ni dah dibuka hampir 1 tahun tau. And then polis dapat aduan dan akhirnya polis pergi serbu tempat ni. Dan korang nak tahu tak berapa orang yang ada yang terlibat dalam serbuan tu? Dalam satu masa saja ada 208 orang yang ditahan. Punyalah ramai, punyalah besar tempat ni. Lepas tu dalam 208 orang tu ada yang kerja doktor, ada yang kerja timbalan pendakwa raya, pegawai takbir, even cikgu pun ada. Cikgu songsang, cikgu gay, semua ada. Dalam 208 yang ditahan ni ada 17 penjawat awam. Okey, apa nak jadi dengan negara kita ni? Makin lama makin teruk, makin lama makin hauk. Benda-benda tak bermoral macam ni, benda-benda songsang macam ni pun semakin lama semakin dinormalisasikan. Sebab apa aku kata dinormalisasikan? Sebab benda ni pun dalam kalangan influencer, dalam kalangan artis pun ada dah yang menormalisasikan benda ni. Contohlah ada apa, si ponda-ponda bapuk-bapuk hari tu kita nampak pergi, ada yang lalu kat kapet merah kan, ada yang terlibat dalam award lah, apalah. Yang ini siap tanya, ada tak model-model perempuan yang nak gunakan dia, padahal engkau tu lelaki. Alah, gemuk, bodoh. Tapi persoalannya, patutnya kita ni stop benda ni daripada awal lagi. Kalau kita nampak ada lelaki yang nak berperangai macam ni, kita terus reject, kita terus tolak dia, kita terus apa, jangan bagi peluang, jangan bagi muka. Bila bagi muka, inilah yang akan jadi. 200 orang lebih 200 orang terlibat dalam pusat spa buat kegiatan-kegiatan tak masuk akal. Okey, itu saja guys. Aku malas lah nak borak pasal benda ni, buat malu dia. Yang biasa, kalau korang nak support Wibro, tekan butang follow. 17 penjawat awam, remaja dan warga emas antara lebih 200 pengunjung sebuah pusat kesihatan di Ibu Negara yang ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti hubungan songsang. Mereka antaranya doktor bedah, timbalan pendakwa raya, pegawai takbir diplomatik,
guru serta pegawai agensi penguatkuasaan. Kesemua individu berusia antara 19 hingga 60 tahun ini ditahan dalam satu serbuan di Jalan Raja Laut jam 8 malam tadi. Operasi membabitkan Polis Kontijen Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Serbuan dilakukan hasil risikan dan pemantauan ke atas sebuah premis 2 tingkat sejak 2 minggu lalu. Premis yang berselindung di sebalik aktiviti pusat kesihatan dilengkapi gimnasium, sauna, spa, kolam mandi dan ruang rehat khas bagi golongan lelaki itu dilaporkan beroperasi sejak 8 bulan lalu. Setiap pelanggan dikenakan bayaran pendaftaran seumur hidup sebanyak RM10 dan RM35 setiap kali mengunjungi premis ini. Selain warga tempatan, turut ditahan pelanggan warga Korea Selatan, Indonesia, Jerman dan China. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi. Okay, kau tengok ni Banglo Pesta Gay diserbu di Kelantan. Okey, tengok ni. Okey, yang ni pula kau baca. 17 penjawat awam antara 201 individu ditahan dalam spa Songsang. Okey, apa beza dua isu ni kan? Beza dia kau tengok yang ni tak sebut negeri tau. Tapi kalau berlaku kat Kelantan, mention terus mat. Kelantan. Aku tak tahu apa masalah media-media ni kan dengan negeri Kelantan. Kalau apa berlaku je dekat Kelantan, contoh macam Dada ke, Pergi Kuda kan. Confirm benda yang dia akan tag, dia akan mention negeri Kelantan. Aku tak tahu kenapa. Padahal yang ni 201 tu ada 101 orang Islam. Semuanya ni penjawat awam. Ada yang guru mat, kau tengok ada yang cikgu, 2 orang cikgu, 3 orang cikgu. Lepas tu Jabatan Pendidikan Malaysia, penolong pegawai perubatan HKL. Ya Allah, mana pergi negeri-negeri tu Nan? Negeri mana ni? Cuba tag sikit, So kau semua apa cerita ni? Apa cerita ni? Mana pergi negeri tu? Untuk hari ini kita telah sepasukan KL Strike Team bersama dengan Jawi dan DBKL telah melakukan sebuah serbuan di premis ni lebih kurang jam 8 malam tadi, petang tadi. So hasil daripada serbuan kita telah berjaya menahan lebih kurang 201 pengunjung premis ini bersama dengan 7 pekerja. Hasil serbuan ini adalah hasil daripada kita punya risikan selama 2 minggu sebelum risikan, dan kita dapati premis ini ada melakukan kegiatan yang tidak bermoral. Setakat ini hasil daripada siasatan awal, kita ada terkesan penjawat awam. Cuma kita akan adakan siasatan yang lanjut lah, proses dokumentasi nanti. Berapa orang tu yang awam? Setakat ni 17 orang penjawat awam kita kesan. Untuk foreigner kita setakat yang kita dapat ni 24 orang. Pengoperasian mungkin 8 ke 6 bulan sebelum lah kita dipercayai. Premis ini telah melaksanakan aktiviti ni 8 ke 10 bulan yang lepas lah. Ada rampasan barangan yang tertentu ke berkaitan dengan premis macam kondom? Setakat ni kita ada terkesan kondom dan peralatan-peralatan yang menjurus kepada kegiatan yang tidak bermoral tu. Penggerebekan besar di Chowkit mengingatkan publik bahwa Malaysia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan memiliki mayoritas penduduk Muslim yang taat, lalu berusaha menjaga tatanan moral dan sosial masyarakatnya. Operasi gabungan antara kepolisian, Jawi dan juga otoritas kota menunjukkan bahwa aparat Malaysia tidak tinggal diam jika muncul aktivitas yang dianggap melanggar norma agama dan hukum. Malaysia selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung etika kehidupan publik berdasarkan syariat dan prinsip moral yang kuat, sehingga langkah tegas seperti ini dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan sosial.
Reaksi masyarakat pun bercampur ya, antara keterkejutan dan juga mungkin malu seperti influencer tadi. Ya, terutama dari kalangan yang percaya bahwa ketegasan adalah bagian dari menjaga identitas Malaysia sebagai negeri yang dihuni umat Islam yang baik, disiplin, dan menjunjung nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.